Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang ingin saya bentangkan pada hari ini iaitu di bawah tajuk Sistem Ejaan Rumi, iaitu partikel, angka dan juga lambang bilangan. Baik, apakah itu partikel? Jadi, partikel ialah perkataan yang digunakan sebagai penegas atau pengasas dalam sesuatu pernyataan. Partikel juga merupakan perkataan yang memberi penegasan pada bahagian tertentu dalam ayat, sama ada pada bahagian subjek atau predikat. Partikel ditulis serangkai dengan kata dasar yang mendahuluinya tanpa tanda sempang. Terdapat 4 partikel iaitu kah, lah, tah dan juga pun. Yang pertama iaitu partikel kah. Partikel kah berfungsi untuk menegaskan sesuatu pernyataan atau penekanan kepada sesuatu ayat tanya dan ayat seruan. Sebagai contoh, berapakah harga baju ini? Partikel yang kedua iaitu partikel lah. Partikel lah digunakan untuk menegaskan sesuatu suruhan, permintaan, doa ataupun pernyataan. Sebagai contoh, umat Islam perlulah berpuasa. Namun, jika ditiadakan partikel lah di dalam ayat tersebut masih lengkap. Sebagai contoh, umat Islam perlu berpuasa. Kita beralih pula kepada partikel yang ketiga, iaitu partikel tah. Partikel tah digunakan untuk sesuatu pernyataan dalam keadaan harian, dan biasanya partikel tah digunakan untuk pertanyaan pada diri sendiri dan tidak memerlukan jawapan. Sebagai contoh, bila tah agaknya dia akan melesaikan hutang-hutangnya itu. Partikel yang terakhir iaitu partikel pun. Partikel pun boleh ditulis melalui dua cara, iaitu ditulis terpisah dan juga ditulis serangkai. Partikel pun yang membawa maksud juga ditulis terpisah daripada kata yang ada di sampingnya. Sebagai contoh, akibat terlalu letih, dia pun tertidur. Dan juga contoh yang kedua, apapun yang dilakukannya tetap mendapat perhatian. Seterusnya, iaitu partikel pun yang ditulis serangkai. Ada 13 perkataan yang telah ditetapkan ejaannya supaya ditulis serangkai, iaitu ada pun, mahu pun, bagaimanapun, sungguh pun, andai pun, sekalipun, kalaupun, biarpun, walaupun dan akhir sekali lagi pun. Yang seterusnya iaitu angka. Jadi, apakah itu angka? Angka ialah nombor. Angka juga merupakan tanda ataupun lambang yang menunjukkan bilangan atau sejumlah sesuatu. Dalam penulisan karangan, angka yang mempunyai satu digit perlu dieja penuh, seperti dalam perkataan. Sebagai contoh, angka daripada 0 sehingga angka 9. Manakala bagi 2 digit dan ke atas boleh menggunakan nombor. Contoh, angka 10 hingga yang seterusnya. Sebagai contoh, terdapat 3 ekor kucing di dalam kotak. Jadi, 3 perlulah dieja dalam perkataan, iaitu TIGA. Manakala ayat yang kedua iaitu terdapat 15 ekor kucing di dalam kotak. Jadi, 15 boleh dieja menggunakan nombor. Seterusnya iaitu nombor yang melibatkan tarikh, tidak perlu dieja, dan kita juga perlulah mengelakkan penulisan nombor pada awal ayat. Contoh, pada 3 Disember ini dia akan menyambut hari lahirnya. Kita tidak boleh menulis 3 Disember ini dia akan menyambut hari lahirnya. Bagi angka yang mencecah 1000 ke atas, koma atau ruang kosong digunakan untuk memisahkan setiap 3 digit angka. Sebagai contoh, 10,000.
apabila kita menulis kata bilangan tingkat yang mempunyai satu digit, kita boleh tulis seperti pertama, kedua dan ketiga. Manakala yang mempunyai dua digit, kita perlulah menggunakan awalan ke dan mempunyai tanda sempang. Selepas itu barulah kita tulis nombor tersebut. Seterusnya, jika angka digunakan untuk menyatakan nilai wang, angka haruslah dirapatkan dengan simbol yang berada di hadapan. Sebagai contoh, dia diberi wang RM50. Jadinya, simbol RM dengan 50 perlulah dieja rapat. Jika kita tidak mahu untuk menulis simbol dan juga angka secara rapat, kita juga boleh menulis ringgit di belakang. Sebagai contoh, dia diberi wang RM50. Jadinya 50 dan ringgit perlu dijarak. Yang terakhir iaitu lambang bilangan. Jadi, lambang bilangan digunakan untuk mempermudahkan proses menulis bilangan dan juga menghitung. Contohnya, menulis 111 dalam nombor lebih mudah daripada menulisnya dalam bentuk perkataan. Sebagai contoh, menulis menggunakan lambang Romawi ataupun huruf Roman. Biasanya huruf Roman menggunakan I besar sebagai simbol bagi nombor 1, V sebagai simbol bagi nombor 5 dan X sebagai nombor 10. Seterusnya, anda boleh lihat di bawah. Berikut merupakan contoh penggunaan huruf Roman. Itu sahaja perkongsian pada hari ini. Semoga melalui perkongsian ini sedikit sebanyak dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada yang menonton. Sekian, terima kasih.